Ayam goreng bawang putih, bawang merah, bawang putih, halia, biji ketumbar. Ini ada bawang putih yang telah diketuk ya. Ini kita akan perap dengan ayam. Okey, ini ayam saya dah kelar-kelar supaya bumbu dia, bahan-bahan meresap ke dalam ayam ya. Okey, ini bahan yang hendak di blender iaitu bawang merah. Bawang merah ini saya potong dulu untuk memudahkan blender lah. Okey, ini halia saya potong juga bersama dengan bawang putih ya. Okey, ini bawang putih 1 labu. Okey, kerana ini ayam goreng bawang putih, jadi bawang putihnya kena banyak. Okey, bawang putih ni ada 1 labu ya. Saya akan blender bersama dengan halia dan bawang merah. Ini kita akan blender halus dan kita akan perap bersama dengan ayam ya. Biji ketumbar ni saya tak ada yang halus, jadi saya pakai yang biji ya. Kita akan blender bersama dengan bahan-bahan yang hendak diperap ini. Okey, ni saya tambah air supaya memudahkan untuk blender lah. Okey, bahan yang blender tadi kita akan gaul dengan ayam dan kita akan perap semalaman paling lama lah. Okey, kalau paling cepat sebaiknya paling cepat setengah jam lah. Kalau sebaiknya biar 1 malam lah. Ini saya bubur serbuk kunyit. Okey, 1 sudu kecil ya, bagi nampak warna lah. Ini cukup rasa, saya bubur dalam 2 sudu untuk bagi rasa ya. Ini stok ayam. Stok ayam ni perasa ayam lah, boleh ganti dengan apa-apa perasa ya. Saya bubur juga tepung ubi. Tepung ubi ni untuk bagi melekat lah rempah-rempah kita bersama dengan ayam. Okey, ini saya guna juga serbuk tepung adabi ya. Tepung goreng ayam adabi, Bistari. Okey, Bistari saya bubur bagi lebih sedap lagi lah. Kalau tak ada pun tak apa, sebab kita dah ada bahan-bahan yang lain tadi. Okey, ini saya gaul dan kita akan perap. Okey, ini perapnya lama, makin lama makin baik ya. Kalau nak cepat sebaiknya setengah jam pun dah okey dah. Okey, ini saya perap bersama dengan ayam tadi. Tangan pun dah cuci dan kita akan gaul. Okey, sebab nak makannya hanya seisi keluarga, jadi saya tak perlu pakai sarung tangan lah. Ini saya bubur bawang putih ketuk. Kita akan perap dengan ayam. Bawang putih ni saya guna 1 labu ya. 1 labu ni untuk 5 ketul ayam lah. 5 ketul peha ni. Kalau banyak lagi pun tak apa, sebab nama pun ayam goreng bawang putih kan. Okey, ini saya akan perap 1 malam. Okey, panaskan minyak. Ini kita akan goreng ayam ya. Setelah 1 malam kita akan goreng. Ini untuk buat berbuka lah. Ini saya bubur minyak. Minyak ni agak-agak lah untuk menggoreng. Sebaiknya ayam tu lebih tenggelam lah. Tenggelam dalam minyak ni lah, baru sesuai untuk kita nak menggoreng ayam lah. Okey, ni saya bubur peha ayam yang telah diperap tadi ya. Kita bubur juga bawang putih yang telah diketuk tadi. Kita goreng sekali bagi rasa bawang putih tu masuk dekat dalam ayam tu ya. Okey, ni saya bubur biji-biji bawang putih tadi. Saya nak buang kawan-kawan, jadi ni saya goreng. Ini pun boleh makan kawan-kawan. Kalau dalam pantam pun memang sesuai makan bawang putih ni lah. Okey, kita boleh goreng sekali. Ni kita akan tunggu garing dan kita akan alih. Okey, ni kita alih. Sebabkan bawang putih sudah melekat dengan ayam, jadi kita angkat je sekali. Ni dah alih, dah garing, saya angkat ya. Nanti kita akan goreng untuk kali kedua. Okey, ini tak ada hangit sebenarnya. Dia bukan hangit ya kawan-kawan. Ini saya angkat bawang putih yang sebiji-biji yang kita ketuk tadi, dan kita akan goreng untuk kali kedua.
Okey, ni gorengan kali kedua. Seperti ini. Minyaknya untuk menggoreng agak-agak kawan-kawan lah. Okey. Ini saya akan bubur biji bawang putih sama juga ya. Saya akan juga sama dengan biji bawang putih tadi. Ini saya akan buat macam ulam lah. Okey. Sebab nanti kita goreng bawang putih tu jadi lembut, boleh dimakan kawan-kawan. Alhamdulillah dah siap ayam goreng bawang putih. Okey. Ini menu berbuka saya hari ini. Ayam goreng bawang putih. Semoga kawan-kawan suka dengan perkongsian kali ini. Bye. Assalamualaikum.